Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ribuan terima kasih kerana memberikan kami kesempatan ini untuk membentangkan mengenai tajuk analisis keutuhan wacana bagi teks teknologi multimedia dalam pendidikan kurikulum. Terlebih dahulu, izinkan kami memkenalkan diri terlebih dahulu. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Nama diberi tanpa diminta. Muhammad Syamil Arifin bin Abdul Rahman. Saya Muhammad Irfan Hakim bin Razman. Dan saya Abdul Rahman bin Muhammad Safa. Baik, sebelum saya masuk ke isi teks, saya nak jelaskan dulu objektif analisis ini. Tujuan utama kami menganalisis teks ini adalah untuk mengenal pasti cara penulis menggunakan gaya penulisan akademik dalam menyampaikan maklumat. Seterusnya, menilai keutuhan wacana termasuk elemen semantik, leksikal dan gramatikal. Selain itu, melihat penggunaan rujukan dan teks APA 7 bagi memastikan ketetapan ilmiah. Akhir sekali, menilai kejelasan bahasa, adakah penulisan itu jelas, tersusun dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi, pembentangan ini bukan sekadar baca teks, tetapi lebih kepada memahami bagaimana penulis menyusun idea dalam bentuk akademik yang betul dan berkesan. Teks ini bertajuk Teknologi Multimedia dalam Pendidikan Kurikulum dan penulisnya membincangkan bagaimana kemajuan teknologi boleh membantu proses pengajaran dan pembelajaran (PDP). Kalau kita lihat dalam konteks sistem pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sendiri sudah lama mengorak langkah melalui pelbagai dasar seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 hingga 2025 dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Kedua-dua dokumen ini menekankan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritikal, komunikasi, kolaborasi dan kreativiti. Penulis cuba menunjukkan bahawa penggunaan multimedia dalam PDP bukan sekadar hiasan digital, malah satu keperluan untuk membentuk pelajar yang aktif dan risiko. Penulis cuba menunjukkan bahawa penggunaan multimedia dalam PDP bukan sekadar hiasan digital, malah satu keperluan dalam membentuk pelajar yang aktif dan reflektif. Dari segi gaya, teks ini ditulis dengan struktur yang kemas dan formal. Penulis menggunakan ayat lengkap, istilah akademik dan rujukan yang sahih. Contohnya, dalam teks tersebut, ada menyatakan bahawa pendidikan abad ke-21 memerlukan strategi baru bagi memberi pengalaman pembelajaran yang bermakna. Kalimat ini jelas tersusun dan membawa maksud yang mendalam. Tiada unsur peribadi seperti saya rasa atau pada pendapat saya. Hal ini demikian kerana dalam penulisan akademik, pendapat mesti disokong dengan bukti. Selain itu, penulis juga banyak menggunakan penanda wacana seperti oleh itu, maka, di samping itu. Ini membantu kesinambungan idea. Teks ini juga menunjukkan bahawa penulis peka terhadap sumber ilmiah. Antara rujukan yang digunakan ialah Mastura Bakis 2017, Nurliza Wahab 2019, Kementerian Pendidikan Malaysia 2013. Semua rujukan ini menunjukkan teks disokong oleh sumber semasa dan sahih, bukan sumber rawa dari internet. Itulah keindahan penulis akademik. Yang hujah mesti ada bukti. Sekarang kita tengok bagaimana teks ini berkait dengan pendidikan abad ke-21. Penulis menekankan bahawa murid sekarang bukan lagi penerima maklumat pasif. Mereka dah jadi pencipta kandungan. Maksudnya, mereka guna teknologi untuk hasilkan idea, video ataupun bahan pembelajaran sendiri. Contohnya, kalau dulu cikgu ajar sains guna papan tulis, sekarang cikgu boleh guna video interaksi 3D atau simulasi makmal maya. Pelajar pun lebih mudah faham sebab mereka nampak dan boleh ulang kaji bila-bila masa. Penulis juga menunjukkan bahawa teknologi multimedia membantu guru merancang pengajaran dengan lebih kreatif dan menarik. Hal ini
sejajar dengan matlamat KPM untuk membangunkan modal insan berkualiti tinggi. Jadi, kesimpulannya, untuk bahagian saya, teks ini sangat baik dari segi penyusunan isi dan penekanan terhadap kepentingan teknologi dalam kurikulum. Penulis bukan sekadar membincangkan teori, akan tetapi mengaitkan terus dengan konteks pendidikan Malaysia. Bahasanya jelas, berstruktur dan sesuai untuk bacaan akademik. Okey, saya rasa cukup dulu bahagian saya. Sekarang, saya akan serahkan kepada Syahmi untuk menerangkan lebih lanjut mengenai ringkasan isi, petikan dan analisis wacana. Terima kasih Rahman. Baik semua, sekarang saya nak sambung utuhan wacana. Bahagian ini penting sebab kita nak lihat sejauh mana teks ini tersusun dan padu dari segi makna, tata bahasa dan penggunaan bahasa. Keutuhan sematik bermaksud kesepaduan makna dalam teks. Dalam teks ini, setiap perenggan membawa idea yang saling berkaitan. Semuanya berpaksikan tema utama, penggunaan teknologi multimedia dalam pendidikan. Contohnya, perenggan pertama menjelaskan konsep asas kurikulum dan teknologi. Perenggan kedua mengaitkan dengan peranan guru. Perenggan ketiga menekankan impak pada pelajar. Susunan ini menunjukkan kesinambungan makna yang konsisten, tiada idea yang melompat atau lari tajuk. Keutuhan leksikal. Leksikal bermaksud pilihan perkataan. Penulis menggunakan istilah seperti pendidikan, kurikulum, guru, pelajar dan multimedia secara berulang tapi strategik. Pengulangan ini bukan tanda bosan tapi cara untuk menegaskan fokus utama teks. Selain itu, penulis juga guna sinonim untuk elak pengulangan berlebihan. Contohnya, murid, pelajar, generasi masa kini membawa makna yang sama tapi beri variasi. Teknologi multimedia juga diganti dengan alat bantu digital atau platform interaktif. Ini menunjukkan kemahiran penulis mengawal gaya bahasa agar menarik tapi tetap ilmiah. Keutuhan gramatikal. Gramatikal merujuk pada struktur ayat dan tata bahasa. Dalam teks ini, penulis menggunakan ayat majmuk, ayat pasif dan ayat penerangan dengan betul. Contohnya, teknologi multimedia digunakan bagi menarik minat murid untuk belajar secara interaktif. Ayat ini betul struktur dia. Ada subjek, predikat dan objek. Selain itu, penulis banyak guna penanda seperti tambahan pula, selain itu, oleh hal yang demikian. Ini semua penting untuk bantu pembaca faham urutan hujah. Keutuhan fonologi. Walaupun teks ini tulisan, tapi dari aspek fonologi kita boleh lihat bahawa ejaan dan sebutan dikekalkan dengan betul. Tak ada sekatan seperti YG, EXNA atau BTN. Semua ditulis dengan ejaan rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka DDP. Ini penting sebab ia menunjukkan profesionalisme penulis akademik. Analisis gaya penulisan. Gaya penulisan penulis ini tenang dan tersusun. Setiap ayat disusun untuk menjelaskan fakta, bukan untuk meyakinkan emosi. Contohnya ayat seperti peranan guru bukan lagi sebagai penyampai ilmu, tetapi sebagai fasilitator yang membimbing pelajar. Ayat ini menunjukkan perubahan paradigma pendidikan. Guru bukan pusat ilmu tunggal lagi, tapi pembimbing. Yang akhir sekali, kesimpulan. Jadi, dari segi keutuhan wacana, teks ini sangat baik. Makna dari segi kosakatanya, tata bahasa dan struktur semuanya menyokong tema utama. Penulis juga menunjukkan kematangan akademik melalui bahasa yang jelas dan berfokus. Baiklah, saya rasa cukup di bahagian saya. Sekarang saya serahkan kepada Irfan untuk bahagian terakhir, analisis penulisan akademik dan rujukan APA 7. Terima kasih Syahmi. Sekarang saya akan sambung dengan bahagian akhir, iaitu analisis penulisan akademik dari segi petikan dalam teks ataupun in-text citation, rujukan APA 7 dan kejelasan bahasa. Yang pertama ialah petikan dalam teks. Penulis menggunakan gaya APA versi ke-7 dengan betul dan konsisten. Yang kedua pula ialah rujukan mengikut format APA 7. Dalam senarai rujukan, penulis mengikut struktur yang betul, iaitu nama penulis, tahun, tajuk artikel, nama jurnal dan nombor halaman. Struktur ini mengikut sepenuhnya format APA 7. Tiada unsur bercampur seperti gaya MLA atau Chicago. Teks ini jelas dan padat.
penulis menggunakan ayat yang sederhana panjang tapi kaya dengan maklumat. Yang keempat ialah nilai akademik penulisan. Yang menariknya, teks ni tak sekadar berisi fakta tetapi menunjukkan pemikiran analitikal. Penulis bukan sekadar sebut teknologi penting tapi jelaskan mengapa ia penting dan bagaimana ia berfungsi dalam konteks pendidikan di Malaysia. Yang keenam pula adalah penggunaan istilah akademik. Istilah seperti transformasi pedagogi, kemahiran digital, kompetensi abad ke-21 menunjukkan bahasa akademik yang sesuai dengan bidang pendidikan. Penulis juga perlu berhati-hati agar istilah pinjaman seperti multimedia atau teknologi digital digunakan dalam konteks yang betul. Yang ketujuh dan terakhir, kekuatan dan kelemahan penulisan. Kalau kita lihat dari segi kekuatan, teks ini sangat lengkap dan tersusul. Cuma kelemahannya adalah mungkin boleh diperluas dengan contoh kajian lapangan. Tetapi secara keseluruhan, ia memenuhi semua ciri-ciri penulisan ilmiah. Sekian, terima kasih. Oh.